Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel IK Racing Team. So untuk konten kali ni, motor dah jam tak rosak pun, tapi dia nak upgrade kepada 78 Jack 715. Okay. So untuk barang-barang apa yang kita akan pakai untuk projek kali ni, okay, korang stay tune je video ni sampai habis. Dan tujuan Dak Jam upgrade sebab dia nak pergi RZ member. So dah beberapa tahun lepas aku dah banyak kali dah planning dengan Dak Jam untuk pergi ke RZ member, tapi tak pernah dapat. So ikutkan kita ada masa lagi beberapa hari je untuk pergi ke RZ member. So lebih kurang dalam 3 hari je aku masa, tinggal 3 hari je lagi. Sebab hari Khamis sekarang nak gerak malam. So aku kena set up motornya sebaik mungkin lah. Korang stay tune je. Kejap lagi aku sharekan barang-barang yang Dak Jam pakai. Konten kali ni aku settlekan enjin Dak Jam sebab Dak Jam dia buat spek baru untuk pergi RZ member. So kita orang dalam setup motor-motor kawan-kawan yang nak pergi ke RZ member. So untuk motor Dak Jam dia dah tukar kepada spek 78 Jack 8 berapa jam kita pakai keren ni? 815 daripada IKK. Untuk setup kali ni full set. Enjin bawah dia daripada gearbox dan crank pakai daripada IKK. Yang ini yang paling boleh kata paling latest lah untuk setakat ni. Dan untuk balancer, aku jalan balancer daripada Leo. Okay. So enjin tengah nak tutup dah, tak ada apa. Kejap lagi aku akan review dan tunjuk kat korang bahagian top set dia kita set up macam mana. Untuk crankcase, kita pakai crankcase daripada Leo. Okay. Crankcase Leo, kalau korang nak pasang dia, korang kena adjust dekat bahagian bearing, bahagian dia punya bom sini. Sebab bearing bahagian bom dia memang akan fit. Mana-mana yang beli crankcase Leo kena double check betul-betul, okey. Okey. Okey, mantap. Dan semuanya luncur. Dan kat sini aku nak tekankan, kalau korang pakai gearbox 6 speed, check dulu clearance untuk gearbox ni. Sebelah sini pun sama, check. Pastikan ada clearance. Paling tidak pun 0.5 mesti kena ada clearance. Dan kena fokus, gearbox 6 speed yang datang dia akan ada lubang dekat sini untuk jalan dekat 5S. Bila ada lubang kat sini, oil pressure dia akan bocor. Korang kena tap welding. Dan yang atas ni kalau ada pun sama, kena juga welding. Macam aku dah tutup, lepas tu aku dah adjust bagi cun-cun biar oil pressure dia duduk pergi ke sub gearbox yang kita betul-betul perlukan saja untuk bahagian oil pressure. Lagi satu, crankcase Leo model ni yang kepala dia ni, dia dah datang sekali dengan oil jet. Okay, so dah ada oil jet ni, pressure lagi betul-betul nak kena jaga lah. Okay, so aku dah set up bahagian balancer dan gear balancer dia. Untuk balancer dah lepas, kejap lagi aku tunjuk kat korang. Untuk set up bahagian gear balancer ni, kau ikat je primary yang kecil ni. Okay, gear kecil depan ni kalau kau ikat, dia biasanya akan auto berat. Kalau dia ringan, kira dah jackpot lah, tak payah nak pening-pening sangat. Okay, ikat ni biasanya memang dah berat. Jadi aku akan buat percubaan daripada gear balancer dulu. Kita ikat. Okay, so pusing dia memang ringan. Tapi bila ikat yang ni biasanya berat sikit So nampak dia dah berat. So biasanya bila dia berat macam ni, benda pertama yang aku buat adalah, mungkin dah ada yang tahu tapi kali ni aku tunjuk lah. Dia sama je, spek besar ke spek kecil ke, aku akan tarik crank ke sebelah kiri. Kita tarik supaya dia dapat kedudukan dia yang sepatutnya dia duduk lah. So cara aku biasa tarik. Kalau dah tarik tu dia tak mau, aku akan push pula. Kita akan tolak dia ke dalam. Push tu pun ada cara juga, tolak sikit je. Kalau dia dah ringan dah cukup. Dia akan dapat ringan yang macam kita tak ikat tadi. So macam sekarang ni, korang boleh tengok dekat dalam ni. Okay, kat bahagian dalam nampak balancer dia lepas, betul-betul lepas So jauh lagi lah, ada lebih kurang dalam gap 2mm. Dan aku berani jamin tak akan kena lah, tak akan sentuh. Lepas. Okay, ni aku buat DIY je sendiri. Dan aku akan tarik tengah dia ni. Kita akan jack crank tu ke kiri. So kita akan tembak. Tengok dia.
tahan dulu. Lepas tu tembak sikit je. Okey, nampak? Aku jack sikit je. Lepas tu aku buka balik. Dan crankshaft dia dah ringan. Ini kalau nak cari ringan ni boleh lagi ni. Walaupun ni yang sekarang dah ringan daripada tadi, tapi aku boleh cari lagi. Okay. So aku akan jack lagi sikit. Kalau masih tak berjaya, kita akan tolak pakai ni. Ni alat untuk keluarkan crankshaft lah daripada ni. Kita akan push dia ke sebelah sana. Nanti dia akan center, dia akan duduk kat tempat dia. Okay, hujung-hujung aku pakai push ni. Aku tolak crank ke kanan. Dan dia dapat lebih ringan daripada yang tadi. Nampak Dia punya crank bila aku unjuk bawah ni, aku tak payah lantun dia naik atas, dia akan naik sendiri. Dan dia akan ke depan. So nampak dia lebih ringan lah. Nampak So ni kira dah berjaya lah. Dah lucu lah. Kalau macam tadi dia jam, dia agak berat kesat. Lepas pada kita ikat. Tu gunanya tool macam ni. So korang kena ada lah. Kalau korang nak, korang boleh pergi dekat description. Aku ada letak dia punya link. Korang boleh beli tool ni kat bawah tu. Okay. Apa barang dalam video ni yang aku buat ni, korang nak, kau pergi je tekan link kat bawah tu, boleh beli kat situ. Ok, untuk enjin tengah dak jam aku dah habis adjust lah untuk dia punya ringan. Macam korang nampak tadi dah cun. So untuk bahagian high block ni ada beberapa part yang bendanya nampak macam PNP, tapi mesti kena adjust. Apa brand yang korang pakai pun mesti ada yang kena adjust, tak boleh nak PNP. So block dak jam ambil 78 daripada S1R. Dan untuk block ni, body block dia tambah 14mm daripada body block standard. Dan untuk head dia pakai 2730 daripada SW4. Okay, alun punya barang. So billet lah. Lepas tu tak ada touch up apa-apa dekat bahagian flow untuk intake ataupun exhaust. Sebab aku tengok dah cukup puas, dah cun. Lepas tu untuk shim dia pun kita jalan yang alun bagi. Korang beli je head billet ni, dia akan datang sekali dengan dia punya retainer yang jalan shim. So pakai. Lepas tu valve spring biasa untuk spek besar kebanyakannya kita akan pakai Y15. Okay. So kita akan tambah valve seat ikut korang cam apa yang korang pakai. Untuk dak jam kita masuk ESR5. Lepas tu untuk setup bahagian head, throttle body kita jalan 48 jam. 48. Okey, ada cerita di sebaliknya. Aku nak cerita pasal piston dia. Untuk piston daripada S1R dia 78 ni memang dia datang pin dah 16mm. So pin 16 aku dah kesuntukan masa untuk motor dak jam cari root pin bawah 24, pin atas 16 tak dapat. Aku jalan pin 14, nampak? Pin 14 tapi solid lah. Aku ambil pin 14 yang nampak perbezaan ni. Kalau pin 16 dia tipis macam ni, tapi 14 yang aku pakai dia tebal macam ni. So pin yang aku ambil ni pun bukan calang-calang punya pin. Aku ambil pin daripada piston Crown piston daripada US, billet punya piston. So ni lah pin piston dia. Material yang memang betul-betul solid. Tapi aku ada customkan ni. Aku customkan bush ni. So bush yang kita jalan ni, luar dia ni 16 lah, nampak? Luar dia 16. Lepas tu kat dalam ni kita dah letak. Ni boleh cabut je, boleh ketuk keluar. So yang ini aku letak supaya aku tinggal tolak yang ni masuk je. Lepas tu pasang yang bush ni dan boleh clip, kira settle dekat bahagian situ. Lepas tu untuk piston kita akan ukur CR dulu, baru boleh tahu sama ada nak potong dom ni berapa mm untuk counter. Lepas tu untuk deck biasa kita akan pakai 1.1 dan ke atas. Itu untuk yang selamat lah. Kalau tak korang akan kumpau bila terlampau rapat. Okay. So gasket head mungkin akan pakai yang S1R bagi 78. Dia dah bagi dah. Untuk throttle body, so barang-barang dak jam yang kat atas ni. Throttle body brand apa jam? Okay, throttle body dak jam S1R size 48. Okay. Kejap lagi selebihnya aku akan adjust dengan korang. Bahagian kelas lah sekarang. Aku nak fokus kat bahagian kelas. Kejap lagi kita tengok barang kelas dak jam yang lama, yang ni. Okay. Ini tak rosak tau. Motor dak jam pun buka bukan sebab rosak. Motor elok je, tak ada apa yang rosak. Gear dak jam sebelah driver dia yang besar ni, gear besar ni dah potong. Jadi aku memang sayang gear ni. Aku akan pakai balik gear ni
dan rebate semula. Pakai Alun punya housing class yang 4 spring, jalan 7 plate jalan 7 plate. Kita akan rebate semula dekat gear ni. Sebab gear ni dah Dalih potong dalih. Jadi sayang lah. Belah dalam Dia boleh belah sini, sini belakang. dah ringan. Dah ringan sikit bahagian kelas. Dah jam nak tukar sekali dengan sub gear. Ni barang-barang lama ni semua elok, tak rosak. Motor buka sebab apa jam? Sebab dah lama sangat. Nak spek. Kau memang steady tu jam. Kau siapa tu sebenarnya? Okey, kejap lagi aku akan kongsikan bahagian clutch dekat korang. Sebelum tanya mam. Okey, Amirul dah tolong aku untuk adjustkan dia punya CR untuk bahagian top set. Kita dah dapat deck. Aku main dekat area 1.2 dengan gasket sekali. So deck piston 1.2 tu kira dah selamat lah untuk spek-spek macam ni. Wait So untuk sebelah clutch. Okey, ni sebelah clutch. Okey, untuk sebelah clutch, dah jam memang banyak pakai SW4 untuk bahagian head dan bahagian clutch. Full set SW4. So barang yang Alun keluarkan ni bagus pada aku. Sebab first jarang kau dapat mana-mana brand pun dia ada keluar pilihan untuk dia punya spring class. So untuk stage 1, tengok dia tak panjang tapi kekerasan dia dapat. Okay, ni untuk stage 1, stage 2. Tapi aku akan pilih yang paling sesuai untuk motor dak jam, kekerasan yang macam mana kita nak. Sebab kalau aku, spring class ni dia tak perlukan gelung yang rapat-rapat macam spring valve ke. Dia perlu keras dan jauh lah. Okay, so yang ini SW4 dia datang memang 4 spring saja. Dia balance, dia lebih senang untuk free gear. So ni yang Alun bagi. Lepas tu ni memang ada longkang jam keluaran dia. Kenapa ada longkang jam kat sini jam? Itu aku tak tahu. Memang dia buat longkang. Mana-mana beli pun memang ada. Ini first punya. Bos Alun, kalau Bos Alun tengok video ni komen sikit kenapa dia berlongkang. Memang dia buat. Okey, so tak tahu yang ini Minyak mungkin memang dibuat untuk laluan minyak hitam mungkin. Lepas tu satu set SW4 bagi kat sini, dia akan bagi clutch plate, iron plate semua satu set. So korang beli je ni, balik rebate PNP, tinggal pasang saja. Iron plate semua dapat So cun, dah jam akan jalan 7 plate. Sorry, yang ini 6 pieces. So 6 plate lah. Dia jalan 6. Tapi kalau 6 punya casing yang untuk jalan 6 ni sebenarnya kalau korang pandai, korang boleh convert kepada 7. So pada aku memang cun lah. Untuk yang ni dia akan bagi semua kit dia, skru dia semua dapat. So yang ini aku akan rebate kan. So clutch cover yang dia pakai yang ini, korang beli je clutch cover ni, korang akan dapat dah rebate dia. paku dapat sekali. Okey. So Jatuh paku satu jatuh je tak jatuh je. Koyak lah tu. Ni Masuk paku ni. sini. Okay, so paku yang Alun bagi pun payung dia payung besar juga, cutting sendiri ori. So ni aku akan rebate kita lagi. So bila korang beli je casing ni, korang akan dapat yang macam ni. SOV punya yang cutting macam ni. So Hyper ni biasa kita tak pakai lah. Kita dapat yang ni. Dapat sekali gasket dengan dia punya kit semua lah. Ni dia punya clutch cover. Lepas tu full set kit dia. Yang ini korang tinggal pasang je. Stopper untuk sebelah sini. Korang boleh cabut dia punya, kita panggil lever clutch lah. Lever kira tempat tarik yang belah bawah tu. Lepas tu korang masuk boleh complete set, balik PNP saja. Lepas tu Alun bagi sekali dengan dia punya payung. Yang ini bush sebelah mana tak pasti, sebab aku tak pernah ni. Okey, sekejap lagi aku tengok bush ni duduk kat sebelah mana dia cipta. Okey jam, luncur jam. Bearing pun dia bagi siap dah. Okey jam. So untuk tiang tadi aku ada dua pilihan untuk pakai 190 ataupun 195 yang ini. So dah disukat. Untuk tobakinya memang aku begitu yakin lah. Okey, tiang tobaki ni memang betul-betul solid. Setakat korang nak tarik torque untuk spek-spek macam ni dalam 35 ataupun 38 steady lagi lah. Okey, untuk torque dia steady. Mantap. So memang mantap lah. Dia tak berapa nak twist, tapi korang boleh tarik, korang boleh rasa dia mati terus. So material yang Tobaki keluarkan tiang kepala 12 ni memang pilihan lah, memang terbaik. Okey,
So untuk tiang aku ambil 190 disebabkan body tambah 14. Dia bagi washer So dah sekali ya, cukup, Mat? dapat washer original. Yang tu bagi-bagi ni tebal, nampak? Lebih tebal daripada washer yang original ada kat motor tu. Lepas tu dia datang dapat sekali dengan dia punya center bush untuk bush block ataupun kira bush block body yang pakai spacer. Lepas tu dapat tiang ni semua. So memang cun lah. Set lah. Kejap lagi aku set up sebelah kelas. Settle je set up sebelah kelas. Aku tunjuk dekat korang, okay? Okay, so tadi aku nak settlekan sebelah kelas. Miru kata dia nak dial dulu. So engine ni dalam proses dial cam. Nak dapat dah. Kira dia dah settle dial lah. Macam ini yang kita dapat. Dengan cam BSR5, head SW4, billet. Okay. So untuk setup ni aku rasa tak ada apa nak tunjuk. Bahagian head ni dah cun. Aku pakai retainer shim yang daripada SW4 bagi. Alun bagi siap-siap dengan dia punya shim semua. Aku pakai cun-cun semua. Aku pakaikan PNP je. So kita nak tengok head SW4 ni cun ke tak cun. PNP dekat spek 78 jack 715. Okay. So korang stay tune je. Kejap lagi kita set up bahagian clutch dia. Okay, ini kali Alun gempak. Okay. So untuk part clutch dia Mirul dah tolong aku rebed. So dah settle. Jalan 6 plate 1 2 3 4 5 6 7. So 7 plate. Yang ni dia jalan 7 plate auto PNP. Ni boleh dikatakan kerja PNP yang paling mudah lah. Korang just tinggal buat rebed. Dan kalau korang perasan tadi SW4 dia ada bagi dia punya rebed clutch sekali dengan dia punya damper. So damper tu korang pakai je yang hitam. Dan Alun pun tekankan kalau boleh elakkan daripada pakai yang warna-warni. Sebab yang dia keluarkan tu memang dah khas untuk dia punya ni. Itu antara yang paling terbaik yang Alun dah rendiah. So dah jam punya bahagian clutch, gear depan dan gear belakang pun memang boleh kata cun-cun lah. Kalau clearance macam ni boleh dikatakan clearance dia macam 0.02 saja, macam terlampau halus. Nak cakap tak boleh nak kata dia punya clearance apa. Sebelah clutch gear dia memang cun-cun. So motor dia memang bebas daripada bunyi clutch lah. Satu lagi, clearance untuk clutch plate masuk. Contoh aku pegang ni je. Nampak? Dia terlampau ngam-ngam. Nak cari bunyi tu pun tak dapat. So Alun cipta benda ni PNP. Dan bush yang aku cerita tadi tu dia duduk dekat payung untuk kurangkan ni. Nampak? Dia akan duduk ngam-ngam. So settle lah. Boleh PNP pergi ke mangkuk dia, pasang mangkuk, semuanya dah settle. Untuk bahagian kelas ni aku rasa tak ada apa nak cerita. Sebabnya korang boleh pergi beli je dekat SW4 PNP terus. So yang 4 ni boleh dikatakan kali pertama lah aku pakai yang Alun keluarkan. Kalau sebelum ni kita orang masih lagi kekalkan hyper class standard, kita orang adjust. Tapi terbukti memang 4 spring ni yang paling padu. Sebab bila korang pakai class plate yang banyak, spring tak perlu keras mana pun. Dan senang free gear. Okay. So kejap lagi kita tutup mangkuk dia. Kita tengok hasil lepas pada pasang mangkuk kiri. Terus kita naik enjin. Dah jam aku dah naikkan enjin. Dan untuk throttle body, fitting dia semua ngam-ngam. Ada satu bracket dia yang kena potong. Bracket untuk pegang hose bleeder ni. Okay, hose bypass yang daripada water pump, kita kena potong dia punya bracket yang ke body tu. So dah settle lah untuk kotak angin. Masuk kotak angin, dia punya trompet. Ada setup lagi sikit. Lepas tu aku nak kena ni, pakai adapter sebab sangkut. Aku pakai exhaust TS tau, exhaust cutting. So exhaust yang dia pakai exhaust cutting standard True Pressure TS Racing. Kita pakai yang mini full keluar 4242. So ni mini full 42 lah. Ni yang TS punya. So setup dia memang kena pakai adapter exhaust. So adapter ni datang 35mm. Kejap lagi aku nak hantar pergi korek untuk jadikan 38. Okay. So selebihnya aku akan potting. Dan aku harap motornya perform lah. Kejap lagi kita hidupkan. Lepas tu aku akan running dan terus dyno. So ni ada lagi satu motor. Untuk lagi 2 hari sebelum pergi RZ member ni, aku ada 2 biji motor. Motor dah jam ni dengan motor kawan dah jam. Okay. Yang motor ni spek 5 ni 6 jack. 66 jack. Kau buka mirror tengok apa terjadi. So motor ni nampak gearbox pecah. Tapi owner nak tukar spek pula. So kalau ikut kat sini yang pecah gear 2. Gear 1 sebelah sana,
Gear 2 duduk sebelah sini. So yang pecah gear 2 lah. Gear 2. Yang hari tu aku tukar gear 5. Itu petanda buruk lah untuk motor ni. Dan dia kena tukar gearbox. Selain daripada tu, aku tak nampak apa-apa yang pelik lagi. Untuk bahagian crankcase rasa tak ada apa. Keluar gearbox, tukar gearbox. Tapi dia nak tukar spek. So motornya akan bernandikan 4.65 73 dia pakai blok NLK 73. Dan barang lama dah jam semuanya transfer banyak pergi ke motor ni. Top setnya, ada lagi beberapa barang lah, tapi semuanya lari kat motor ni. Okay, so engine, exhaust, adapter exhaust ni aku dah adjust cun-cun untuk dah jam. Untuk exhaust TS yang 4242 ni pun masuk cun-cun, nampak So exhaust cutting True Pleasure dah jam pun dah pakai sebelum ni waktu pergi ke Cerating penyerat. So sekarang dia masuk coolant. Kita pakai coolant Umar Racing. Minyak hitam, kita pakai minyak hitam Royal. Dia pakai 1550. Model ni kira memang harga dia cuna. Lagi satu minyaknya. Okay, so sekarang aku nak tuang coolant. So untuk pasal minyak ni memang cuna. Sebab tu engine dah jam yang lama pun kita buka, dalam dia bersih je So aku tuang air coolant dulu. Untuk first start kita tengok, biasa aku dah check aku dah crank kosong. Minyak hitam dah sampai ke atas, dah sampai kat bahagian head. Kalau nak lagi cun, waktu motor hidup kita buka, kita tengok pressure dia cun atau tak. Kenapa tak tolong So boleh biar dulu. So kita nak crank dulu lah, tengok macam mana. Motor dah lama sangat parking, bateri pun tak kuat sangat. So pada aku engine dia aman je. Untuk spare ni, kejap lagi aku masuk lagi coolant. So motornya dah siap. Aku tengah run lah motornya. Motor baru 50%. Motornya aku dah run 50%. Tadi aku buat auto tune. Ada lagi beberapa persen yang aku nak runkan untuk clearkan RPM atas. First motornya biasa memang kita akan auto tune dulu. So tadi dah settle auto tune. Aku akan run 50% kat bawah tu, bagi cun-cun dulu. Tapi dia ada lagi sikit lah, ujung-ujung RPM nya masih belum clear. Aku cuba clearkan. Dan kat sini tambah lagi satu kerja. Ada satu motor yang aku nak adjustkan bahagian engine tengah. Last minute nak pergi pula crank nak patah kan. So ada tambah satu motor lagi. So total 3 motor emergency lah. So motor ni ni 76 Jet8. Yang sebelum ni pakai exhaust Black Pleasure. So sekarang aku dah pakai True Pleasure. Dan untuk pengetahuan korang, semua motor yang pergi kali ni kebanyakannya pakai exhaust cutting. So exhaust cutting yang aku pilih semuanya, contoh macam motor ni pakai exhaust TS, tapi ni yang logo tak ada. Okay, ni logonya aku dah sorok supaya korang tak nampak. Exhaust ni aku tak PNP, ada part yang aku potong kat tengah untuk rendahkan sikit. Exhaust ni untuk motor ni lah. Ni motor yang aku akan bawa. Lepas tu motor Abang Sarah FZ dia bawa juga. Okay, motor DI dia PNP exhaust TS Racing. Yang mini full dia pakai ni 3842. Exhaust cutting True Pleasure PNP je. Lepas tu motor Kamal sikit lagi nak siap dah, sebab kita transfer barang engine dah jam yang lama. Untuk bahagian clutch yang kita dah masuk, gearbox dia pakai Leo ratio ZMS. Lepas tu dia pakai crank Fastech dah jam 4.5.
Balancer masih lagi standard, tak perlu nak lay, tak potong, tak apa. Top set dia naik tukar blok saja sebab Dajjal punya blok dah lama sangat. Risau dia tukar blok baru, NLK 73. Kalau ikut spek sama, sebenarnya kerja dah senang sikit. Tapi Kamal dia nak pilih 73, dia kata tambah 1mm, mana tahu motor lagi mantap. Untuk throttle body kita pakai Umar Racing. Mana throttle body nya? Okey, ni throttle body Umar Racing Dajjal punya yang lama. So Kamal boleh kata jackpot lah sebab dia dapat barang ni, cakap harga pun tak murah harga cun-cun. So Mirul dah set up bahagian kotak angin Kamal, tinggal masuk throttle body ni. Lepas tu kalau tak ada apa-apa, kita ada masa lebih kurang dalam 2 hari saja untuk ada member. So besok adalah hari last yang aku kena siapkan motor ni. Dengan ada sebiji motor crank putus. Yang itu kejap lagi aku nak cerita apa sama-sama kurang jackpot pada aku sebab dah sangat-sangat last. Owner nak bawa pergi ada member, kira luck untuk dia lah sebab tak putus crank tu dekat jalan waktu RPM tinggi ataupun tengah lock. So kejap lagi motor Dajjal aku sambung, kita tengok sama-sama berapa horsepower yang akan keluar. Untuk spek geli-geli 78, jack 715. Okay, kesimpulannya kat sini aku nak kongsikan sikit lah. Full set enjin bawah daripada IKK. Terbukti memang bebas daripada gegaran. Okay, kita pakai gearbox IKK, rationya sprocket depan Dajjal kena tukar 17. Tak boleh jalan 16 dah. Belakang dah ada, boleh turun pun mungkin semata sahaja. Okay, untuk belakang. Lepas tu depan kena pakai 17. Belakang tu tak silap aku dah 28 ke 29. Kena turun semata. Enjin bawah bebas gegah. So full set daripada IKK ni memang betul-betul perform lah. Korang sendiri pun tahu IKK ni daripada dulu kalau dia keluar crank je, crank dia tu memang pilihan. Itu memang pilihan utama budak-budak motor. Sebab daripada dulu kita pakai crank dia memang sangat-sangat tahan lasak. Dan yang kali ni model yang baru dia keluarkan ni memang orang kata bebas gegar, vibration lah, gegaran. Okay. Okay, motor Dajjal ni aku dah run dekat CKJ tadi. Tapi yalah, benda kalau buat last minute memang akan ada masalah. First, aku nak onkan dia punya shifter. Wire untuk shifter dia semua dah complete. Tapi shifter dia ni ada masalah. Sebab bila kena vibration ataupun ada gegaran, dia akan kacau. Dia kacau api lah. Itu untuk bahagian shifter. Dan kat sini kepala plug dia api bocor tepi. Satu masalah agak. Mungkin benda tu dah ada lama, tapi bila upgrade pada spek yang baru kita buat ni, dia akan tambah lagi. Jadi lepas tu ada satu benda yang tak jackpot kat motor Dajjal. Injektor dia, Afif kata kat aku target macam dia dah nak kong dah. So injektor 36, injektor baru. Yang ni ESR punya. So tak pasti lah betul ke injektor, tak pasti. Sebab tu Afif kata macam nak kong je. So aku rasa aku nak cuba tukar injektor lain. Dan next nanti kan aku cuba auto tune je lah. Untuk bahagian api dia, awal-awal aku knocking aku motornya ada knocking. Dia tak teruk mana lah, tapi knocking tu ada. Lepas tu kita nak adjust dia. Untuk ni pakai phone tak dapat. So aku pergi ke CKJ. So dekat CKJ dia orang dah turunkan sikit dia punya ignition. Lepas tu dah settle lah masalah knocking tu. Cuma horsepower tak dapat tengok lagi. Motor setakat ni perform, tak ada masalah yang pelik-pelik. Bunyi semua aman. Cuma nak kena set up balik bahagian AFR untuk auto tune. Lepas tu kena check balik kepala plug tu, pastikan dia betul-betul okey. Tak ada bocor lagi. Lepas tu kalau kata ada masalah coil plug pun nak kena tukar. Tapi dia ada kacau api ataupun minyak. Tapi tadi Afif cakap aku memang target injektor. Bila aku starting nak jalan je motor Dajjal ni, dia api tu bocor dekat bahagian tepi kepala plug. Aku dengar bunyi api bocor. Tik-tik kecil tu kan bunyi. Waktu hidup tak berapa nampak, tapi waktu aku try pepah minyak, dia akan ada keluar. Tapi tak perasan. Mungkin di sebalik kepala plug dia kat sebelah sana. So kita tak berapa nak nampak lah. Tapi ni aku dah tukar. So motornya dah dyno. Ikutkan semuanya okey, berjalan dengan lancar. Cuma kejap lagi tukar injektor, aku kena auto tune lah. Cuba cari saiz yang sama.
Okay, so untuk video kali ni aku rasa cukup setakat ni. Terima kasih juga pada korang yang tonton video ni sampai habis. So korang nantikan video aku yang seterusnya. Mungkin aku akan buat satu video yang mana kita akan ride. Okay, kita akan ride pergi ke RZ member. Tak lama, aku ada masa lebih kurang bukan masa lah, ikutkan hari ni hari last. Maksudnya kejap lagi malam. Kalau ikut jam sekarang pukul 2 petang, kejap lagi malam pukul 8 kita orang nak kumpul kat sini, kat bengkel. Lepas tu terus gerak. So korang stay tune je untuk video aku yang seterusnya. Terima kasih pada korang. Okay, so jangan lupa like, komen dan subscribe. Goodbye.